Okey guys, Assalamualaikum. Hari ni berasa happy, berasa suka. Rasanya bayar hak kita seman ni ke. Boleh kutip hasil tu. Bayar ni bayar rendah lah, bukan bayar tinggi lah. Tapi Alhamdulillah lah. Tak ada sebulan ni bayar ni. Tak ada sebulan, boleh kutip hasil tu. Kita tengok rezeki siapa dah. Wow. Ni geng, kita kutip dulu. Kalau nak kerak pun boleh, tapi saya nak tanah baru. Jadi kita kutip je lah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki pertama ni boleh bagi hasil, boleh bagi dengan orang-orang kampung, dengan sains-sains. Dah. So, wow. Okey. Hak ni kena makan ulak ni tak apa. Makan dibu bukan ulak dibu. Dibu gapo tak tahu lah. Ha. Allah. Alhamdulillah lah rezeki hari ni. Boleh kutip dah. Bayar saya tanah ni bayar rendah. Memang ia pesan ni je lah. Ia tak tinggi. Nanti next time kita cuba yang tinggi pula dah. Suka deh. Boleh kutip hasil. Ni tak sampai lagi ni sebulan ni. Tak sampai sebulan lagi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama kita berkasih dah dengan orang. Alhamdulillah. Okey geng, ada dah geng. Bayar kita tak ada belakang dah bayar kita. Kita umur balik tanah dan kita ke tanah baru pula. Kita ke tanah darat atas tahun lalu. Cara dia tengok di net video dah. Lah ni inilah keadaan airgun kita di mari berkebun ni. Boleh tengok selepas kutip. Kosong tak ada dah, tak ada gapo dah. Lepas ni dia akan terbit pula dengan teknik baru pula dah. Jangan lupa follow saya punya VTT mari berkebun dan saya punya rumah biru. Saiful Muhammad dah. Beres kita. Assalamualaikum. Bayar.